gila lagi Jeju memang setan. Kami seharian dekat luar. Rasanya lebih 15 jam, 16 jam. You called me last night, drunk Gila lah. back to no offense. Told you many times, but I don't wanna try more. Think that you're sorry, just won't do. 지금 와서 뭐해? 지금 없어 언제? 어제 이렇게 난 끝 건데. Don't think of me anymore. Already said 100 million times to you. So kita nak pergi cari street food. Dah make up dia seronok. Oh lah bernyawa. Weh, ada satu cerita. Saya demam. Okey, kita sewa kereta kali ni. Jom yang. Kita menjalani perjalanan dah lah. Dah pukul 11. Saya sambung borak dengan kita. Hai. Saya baru bernyawa hari ni sebab semalam perjalanan sangat-sangat panjang daripada airport KLIA sampai Incheon, daripada Incheon pergi Gimpo pula, daripada Gimpo naik shuttle cari ambil pick up kereta sewa, sampailah check in Airbnb kita orang. So sampai Airbnb, Ilyas ni boleh hantam demam pula. Demam sikit-sikit tak apa, demam panah. Ni barulah dia bernyawa. Kita dah sarapan pun dah. Kita on dulu. Kita nak bawa korang. Kerja aku. Kita nak bawa korang explore Jeju. Sulok Tea Museum. Oh, Sulok Tea Museum katanya. Kat sini kalau hampa jenis minat teh, matcha, hampa layak pergi ya Maya. Betul. Kami dua kopi. Ni bukan tempat kami. Jalan-jalan je tengok. Tengok ya, tapi lawa. Dia punya dessert. Yang tunjuk dessert dia. Ni dia check dulu ingredient. Tu yang tu, tapi kena pakai Google apa yang? Google Translate. Google Translate. Dia memang translate sebiji-sebiji. Sebiji-sebiji. Install dia punya apps. Dia Wow. macam soft. Oh ni blur lah. Tutorial macam ni lah. Dia explain satu-satu. Oh nak try? Soft tu. Sebab sini nak cari makanan halal pun susah. Kalau restoran pun mungkin Muslim friendly. Dia bukan halal. Check lah satu kan. Tu. Translate. Allah. Nampaknya kita tak beli. Ini free punya teh house. Teh house nama dia. Tak tahulah, tapi saya rasa dia related dengan teh lah kan. Sebab yelah, dia sini tempat teh. Patut dia sebelah-sebelah dengan Oslok tu. So bini saya bagi tahu, saya tak tahu Innisfree ni merupakan skincare kan, skincare daripada Ismail. So kita tengok-tengok saja. Kena bagi tahu. Lawa, tapi decoration dia lawa dah. Oh ya, tempat dia lawa. Kopi. Bau kopi. Dalam proses nak suruh Mimi menjadi estetik. Weh, kita bukan budak estetik tu. Kita budak bebelan. Seronok weh kat sini. Sebab dia nampak panas terik tapi tak panas. So macam seronoknya Bumil nak bergambar sakan. Tak ada lah berpeluh.
tempat kedua. Gamtanam Cafe. Weh. So ni pintu masuk dah. Tadi tu depan tu macam replika. Weh, masuk. Weh. Bau limau. Limau Inilah tangerine. Bukan limau ais perah tu kan? Tapi dia muda lagi. Es jeruk ah. Ha, bukan lah. Tahu. Duduk sini dia tak terlalu sejuk. Kita orang ingat sejuk sangat sampai bawa inner heat tech tu apa bagai. Tak sejuk aku pakai satu lapis lah. Thank you. Bagi aku kan, branding cafe ni wah, dari segi mascot dia, logo, placement dia semua perfect. Ada nah. Fresh juice. Pakai cordial ke? Tak, ni fresh juice. Dia press. Dia pakai cordial yang aku pijak dia. Saya suruh awak tengok toilet. Kelat. Kita rasa bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia tak adalah kelat sangat. Rasa dia sedap je. Si Ilya ni dia baru nak sihat demam kot. 7/10 saya bagi. Tempat yang ketiga. Mimi, ditunggu lama dah sebenarnya. Saya duk kejap benda ni. Kita panggil dia Pink Muhli. Alang-alang kita kat Jeju tu dia. Ya, last time nak pergi. Last time kita orang pergi yang dekat Seoul, kita orang kena scam. 2 tahun saya menanti. Pink Muhli ni dia ada season dia. Kita tak boleh datang suka-suka. Sebab kadang kalau bukan season dia, kita datang, dia tak ada. Betul tak Biah? Dia autumn saja. Autumn bak kata Biah. Autumn saja bro. Walaupun Biah macam palatau, saya betulkan lah autumn. I'm always trying my best. 내게 원하던 대로. But the world just won't let me alone. Isn't Pink Muhli. Dah lama dah aku nak pergi. No one can truly see inside. No matter I understand you. 살며시 숨을 보내도 지나온 날이 무색하게 Someday I see the light. 날 잠시 눈을 감고 기다리며 And then everything will be alright. Bye. Bayang bye. Aku nak malam dah. Saya singgah sekejap dekat Istanbul Kebab ni, pergi beli kebab. Kebab tu pun ada. Okey. Beli kebab. Tolonglah sedap Yang sempat makan dalam kereta je. Kami terlewat guys. Makan kebab dalam kereta. Biasalah macam saya demam, jangan makan air. Air budak ambil. Okey kau awak? Sejuk nak mampus. Tak boleh dah lambat sangat dah. Kita pun tak sempat buat apa. Hang siapa nak mahu? Hang siapa? Buat dua angin. Pagi hari ni makan dulu, baru boleh jalan-jalan buat apa. Ibu teh pun jadi. Siwit jaga-jaga. Beli yang ada sapu minyak babi. Jam bro. Siap pastry dah.
Wah. Ha. Hari ni Mimi ajak saya pergi mana yang? Oleh market. Sogipo Oleh Market. Nak cari katanya mochi je. nak cari Mochi buah. mochi. Sini babi hitam, dia famous. Ui, kan. Babi hitam. Sini famous babi hitam. Inilah mochi tu. Ha? Mana? Yang ada gambar babi dia mana? Dia yang Kau biar betul yang. Takut aku. Okey. Nasib baik tanya. Sikit. Mimi tanya dia tadi. Ni tak ada. No. Okey, jom kita beli Nak Orang mix mana? apa? Ini Kita kalau ambil dia all saja. mix lah. Oh, saya. Sorry. Mai sini mata-mata nak beli tu lah. Jom pusing-pusing. Sini. Weh, ikan. Kaya awak ada. Nak beli souvenir pun kat sini okey kan? Kat sini street food korang tak boleh try lah, kecuali macam buah-buah, macam mochi yang saya beli tadi dengan souvenir. Kena tengok dulu lah. Oh, ni famous. So, saya dah belajar pasal charging. Aku baru tahu nak charging. Kita sewa kereta, kita bayar sekali dengan ni tau. Dia ada kad charge. Sebab tu aku cakap untung kita pakai EV. berbanding pakai minyak lah. Sebab minyak daripada mahal. EV ni satu hari 7,000. Hancah banyak mana pun. 2,000 duit Sekarang Malaysia. dah 8,000 kau tengok. Satu hari dah 8,000 lah. Ni dah 81 okey lah. Lepas tu okey. Kalau awak nak off, apa dia Mahal kata? ke tu? Okay, but it's in my air. Kerja nak marah. Tadi aku nak marah. Tempat kedua. Apa kedua? It's a waterfall. Over. Kita ni atas. So dia kena bayar 2,000 won dalam 6 ringgit. Tu. So kita dah bayar. Ayuh, kita menuju. Oh, kena turun pakai tangga. Tu waterfall dia. Weh. Dekat je rumah yang. Sekejap. Wih, lawanya. Ya Allah. Tapi kena turun pakai tangga. Ada 120 stair, dia kata. Stair. Biru gila weh. Ayak laut dia. Saya kalau bawa baju mandi jeta, saya terjun ni. Saya dengan Marit. Confirm kami. Kalau turun tangga, hati-hati ya. Hati-hati ya. Awak 120 tangga rumah yang. nak turun weh. Nak turun okey. Dah naik lagi. Mampus Mimi. Dah terlajak ni memang tak boleh nak ni lah. Sikit lagi ya. Jangan hati-hati turun batu. Aku turun dulu. Weh, ya Allah, satu lawan. Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 너와 나의 이 관계가 달라졌음 해 Saya nak rasa ayak tu masing ke tak? Dia nak pergi rasa ayat tu masing ke dah. Gua semakin hampir. Adakah ayak dia ayak laut ataupun sungai? Weh. Wah. Dia adalah ayak sungai. Semua. 나의 그 차이가 Why not Don't know what to do Bye. Bayang. Bye. Baru fasa di tangga. Baru 10 tangga tu. Baru 10 tangga. Ada lagi 110. Iya, sikit lagi yang. Sikit lagi yang. 39 38 37. Saya bayang. Sikit lagi yang. 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 Saya kalah dengan orang tua. Okay, sekarang Mimi nak review mochi buah yang tadi kita beli dekat pasar itu. Saya nak rasa yang ni dulu. Tangerine. Ya. Mari kita. Wow. Wih, nampak sedap tu. Nampak sedap Wah, telia. Wow. Kita sebut yang mana kita paling suka lah. Mana yang kita boleh suka, dia dah rasa, aku dah rasa. Okey.
Satu, dua, tiga. Kiwi merah. Tak kena. Tangerine. Dia tangerine. Saya kiwi merah. Wih, depan. Weh, literally pantai weh depan. Tengok tu. Betul-betul pantai weh depan tu. Kita dah parking. Kita menuju ke kafe. Yes, let's go. Let's go. Ramai weh hari ni. Okay, hari ni Ahad sebab tu ramai. Kafe dia betul-betul tepi pantai. Nama kafe apa dia? Bomnal Cafe. Bomnal Cafe. Tapi sebenarnya banyak je kafe kawasan sini. Banyak je, bukan dia je. Bukan dia je, ada Pink Cafe. Itu tengok. Kita tengok situ dulu ya. Nampak macam menari. Dua ayak dia weh. Laut dia biru. Okay, ni Bomnal Cafe dah sampai. Okay, bye bo. 지겨운 것만 같아 저기 지나가는 사람들 같은 표정들 짓고 있잖아 의미 없이 흘러가 Ada tu Mimi. Hai. Okay, kita masuk dulu. Wah, dalam dia warna-warni. Memang cantik gila baby. Ni orang kaki selfie, kaki pose. Wow! Yang. Baik, belah depan belah lagi. Gila lah. Oh, Allah. Weh, ya Allah aku cantiknya. Hang kena kopi sejuk sambil layan view pantai. Memang cakra ina soleh. 훌쩍 다른 vibe 조금씩 다가오는 밤을 따라 맘 가는 대로 let's ride 밝게 닿는 대로 try 여기 red and vibe 끝없는 이 밤 위로 fly high 아무 걱정 말고 let's dive 이 밤을 향해 red and vibe come on 둘만 아는 곳으로 너와 나의 paradise 넘겨 계속 가야 해 이 설레임을 서로 Sekarang dah malam. Kita macam biasa nak pergi makan. Sekejap ya. Kita nak pergi cari makan halal. Kita pergi ke Jejusi, iaitu bandar dia. Jejusi. Benda ni. Weh, ni tempat shopping lah weh. Duk Korea tapi makan India ke depan. Indian food weh. Ni yang halal tuan-tuan. Tak apa, kita makan lah kan. Boleh tahan. Besar ni kedai dah. Awak nak makan nasi ke? Wah, makan besar dia. Ni biryani round. Yang ni naan. Ya, ada video. Ke kita punya apa dia tu. Yang hari tu saya tak sempat kan, saya cakap saya demam. Saya tak sempat lah rekod. Ni kita punya Airbnb. Netflix pun dah. Tuan-tuan, semalam masuk MB tak sempat buat video. Ngantuk penat badan lesu. Tengah MB ucap. Sekarang dah sampai pagi ni, tengok-tengok. Tu dia sedap-sedap. Lawanya ya Allah, ya Tuhanku. Allah. Nampak sikit-sikit. Oh, saya dah tadi lalu nampak. Wow, ni kita kena berhenti ni. Lawa weh. Ni dekat betul dengan saya punya Airbnb tu. Oh ya. Lagi dia kuat apa-apa. Tahu lawa. Macam ni oh.
you Muslim or? Yeah. Dia Muslim. Change your water filter. And then says Need to wait, right? Need to wait. Can sit. Okay, we can sit right there in the middle. right. Alright. Oh, Mimi cakap Inggeris tu. Okay, first. No, play after right. Or one of this. Dah kamera. Kata sombong, okay lah. Okey, kata sombong. Sosis kita rasa ni dulu lah. Boleh? Rasa shroom dulu. Udang dia besar ya. Sorry. Ibu jari saya. Sedap gila, udang dia tembam, dalam dia tembam. Cheese dia tak putus. Weh, mak pula memang love cheese stick Good morning, ya nombor Syedal yang bini saya pula yang demam. Sebenarnya dah sampai Seoul. Dulu kita orang pernah duduk kat sini selama berapa hari yang? 12. 12 hari. Ni kita kembali nak tengok-tengok balik. Tapi banyak dah lain dah tuan-tuan. Banyak dah lain dah kata Myeongdong ni. Bila awal kedai dia. Bini aku bagi tahu ni kedai kosmetik. Lawa. Dulu waktu mula nak pakai, saya beli yang travel pack dia kecil. Mahal lah yang. Lawa weh. Fruit of the Loom siapa main bundle Fruit of the Loom. Tiba-tiba ada kedai Fruit of the Loom. Weh, dia ada bag, baju, ui. Memang warna-warni yang dalam. Fruit of the Loom. Myeongdong Vintage Market. Mungkin section kegemaran orang kita. Kahat. Kawasan jaket. Boleh tahan. Ni tempat kegemaran wanita-wanita di seluruh dunia, terutamanya Mimi. Mimi baru lepas kena tarik kat kedai depan tu. Entah apa dia nak, tak tengok muka Mimi dah cuak. Kau ajar gila. Wajar. Takut. Dia nampak aku, lepas tu dia terus. Weh, dia tarik yang literally tarik weh. Dia tarik lengan saya ni. Wajar. Paksa orang beli. Ya duduk dia kedai sikit. Dia. Dia ni tarik-tarik orang suka hati tu, baju warna pink tu. Kau ajar. Nampak dia tutup-tutup muka dia. Tu yang perempuan. Oh tengok dia tarik orang. Nampak? Singgah yang pertama, mochi. Kita ambil mochi yang buah Buat dia beli tu, packaging dia. Okey, yang kedua adalah roti aiskrim. Saya pasti coklat Nutella. Kita akan masak tu lah. Tengok makcik ni buat. Chon Ion. Berapa? 8,000 dapat 2. Boleh lah tuan-tuan. Buat Makassar. Ini saya punya coklat. Sedap-sedap dah malam. Akak, saya dengan Mimi sekarang nak makan malam. So kita order apa dia yang? Order LA kalbi kambing. Biar naik atas order ayam goreng pula. Kat atas ada ayam goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap masak. Kita nak rasa. Okay, ni jujur daging ni lembut.
Okey, kita order yang 38,000 punya. Lembut dan manis. Sedap. Cuma banyak tulang dengan banyak lemak. Okey. Hang kena order 2-3 macam tu lah pack. Sebab kita 2 orang kan. Bolehlah makan 2 macam ni kan. So kita bawa pagi makan kat Bus Sanjib. Saya pun tengok-tengoklah Bus Sanjib ni, saya nampak ada gambar bini saya kat sini. Dengan kawan-kawan, ada Hus, ada Sally, ada Mia, ada Sebi. Kira dia orang lama lah kat sini. Gambar saya tak ada. Kita orang lama lah bos. Tanyalah selok-belok miondong ni. Kau nak pergi mana? Aku boleh bawa bos. Nak pergi mana? Aku boleh bawa.